Hotel yang cantik dijual pula. Okey kita nak menampung orang pergi haji ini dengan duit yang banyak keuntungan. Apabila keuntungan yang banyak itu, barulah kita boleh bagi subsidi balik ataupun sharing keuntungan kepada jemaah haji dengan harga RM9,000. Tetapi hari ini dimomokkan, dijadikan krisis. Yang malukan ni orang Melayu. Yang bercerita-cerita orang Melayu. Daripada 2018 dia kata ada jenayah, tapi sampai sekarang tak dakwa. Kalau ada jenayah 2018 tu, saya pun nak tengok siapa yang didakwa. Sebab itu duit kami. Tetapi dipolitikkan. Mujahid baru-baru ni minta maaf, cakap sudah ada penyelewengan pada 2018. Kami melihat ada penyelewengan, ada pengubahan audit, akaun semua. Dia cakap ada jenayah, tapi sehingga hari ini 8 tahun tak ada pun satu orang didakwa berkenaan dengan tabung haji ni. Kenapa hari ini nak dimomokkan? Oh, baru nak buka RCI dekat kita punya minta kelulusan kabinet untuk buka RCI. Tapi dah damage. Dah orang dah keluarkan dah. Rafizi memomokkan orang tabung haji, habis orang keluarkan duit daripada tabung haji. So, jangan politikkan institusi orang Melayu yang kita bina Barisan Nasional dulu, yang kita kumpul harta untuk orang Melayu. Hari ini kau senang-senang nak musnahkan dan senang-senang kau nak jual. Itu hak orang Melayu.